Makan. Makan. Ikan patin. Ya bang, dekat Melaka ni banyak pot ikan patin tau. Tapi kita nak yang berkualiti, yang premium. Kat mana? Aku nak bawa kau pergi sini lah. Ni, House of Patin dekat Kampung Ulu Melaka. Jomlah ikut aku. Kita makan dengan patin. Patin, jom. Tempat ni luas dan kau boleh buat event kat sini tau. Nak selesa makan dalam, nak feeling-feeling makan kat luar ni. Korang mesti tak percaya kan? Kat sini bukannya ada set patin je. Ada macam-macam lauk. Ada paru belado, ada daging, ada ikan. Macam-macam. Kena try. 11 sampai pukul 3 petang. Dia punya signature jangan lupa. Ikan patin terpoyak dia ni. Fresh. Ni yang aku cakap dengan korang ni. Bukan ada ikan patin dekat sini, kau tahu tak? Kat sini kau tengok ni. Gulai urat. Untuk makan tengah hari. Lepas tu kita ada paru belado. Ada pula ayam belado. Ikan goreng, ikan keli goreng belado. Kat sini semua memang ngam-ngam lah. Kau nak makan cun-cun ni makanan, datang kat sini. Kita ada goreng panas-panas kat sini, jangan risau. Kita ada kuih tiaw, kita ada mi goreng, ada mihun goreng. Lepas tu, patin dia. Set patin terpoyak ni memang wajib lah. Memang wajib korang try. Jom lah. Ramai yang ingat dekat sini ada ikan patin je. Goreng-goreng panas pun ada tau. Lauk-lauk macam ni. Tapi serius lah, paru belado dia, urat tunjang, menangkap. Untuk menu-menu yang aku makan ni, selain daripada patin terpoyak tu, pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang tau. Macam aku cakap, kalau tak tunjuk dia punya patin terpoyak, memang tak sah. Dari segi isi ikan patin tu pun dah tahu dah ikan patin ni macam mana. Ini confirm repeat berkali-kali. Dengan jiwa romantik abang ni nak makan, mesti dah nak healing tepi sungai. Kedai ni dekat je dengan Masjid Kampung Ulu. Nampak tu Loh, sayang patin. Abang tengah makan patin ni. Kalau abang makan patin, mesti nak makan dengan patin. Patin ke patin?